Galaxy Ring, cincin pita Samsung kini rasmi diumumkan di Malaysia. Cincin ini pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 2024 dan tersedia di 38 negara. Tapi kini ia akhirnya memasuki pasaran Malaysia. Galaxy Ring ini bukan sekadar cincin biasa, tapi adalah peranti penjejak kesihatan yang dikuasakan AI. Direka untuk berikan keselesaan dan kemudahan untuk dipakai sepanjang masa dekat jari anda. Jadi, apa yang menarik tentang Galaxy Ring ni? Jom kita tengok. Pertama sekali, saya nak bercakap tentang rekaan. Galaxy Ring ni diperbuat dengan bingkai titanium sangat tahan lasak dan datang dalam 3 pilihan warna iaitu titanium black, titanium silver dan titanium gold. Ia juga tersedia dalam 11 saiz dari 5 hingga 15 dengan keseluruhan berat cincin ni hanya 2.3 gram. Untuk pakai Galaxy Ring ni, anda perlu sarung cincin dekat jari telunjuk ataupun jari tengah. Lepas tu anda juga kena pastikan yang garis menegak pada cincin menghadap ke atas tapak tangan sebab dekat tengah-tengah cincin tu terdapat sensor optik untuk ukur kadar degupan jantung. Jadi ia perlu berada di posisi tepat untuk berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan, cincin ini mempunyai 3 sensor dekat bahagian dalam cincin dan 2 lagi sensor adalah sensor accelerometer untuk mengesan langkah dan pergerakan dan sensor suhu kulit untuk mengesan perubahan suhu semasa tidur. Kemudian anda juga boleh lihat data yang dikutip melalui aplikasi Samsung Health. Satu lagi perkara, Galaxy Ring ni juga menyokong kawalan gesture. Anda boleh ambil gambar atau matikan alarm dengan double tap jari anda. Tapi fungsi ini adalah tetap dan tak boleh diubah suai. Walaupun Galaxy Ring ni serasi digunakan dengan peranti Android, fungsi double tap ni hanya boleh digunakan dengan peranti Samsung je. Berkenaan bateri pula, Samsung kata Galaxy Ring ni boleh bertahan sehingga 7 hari, tapi kapasiti bateri adalah beza bergantung pada saiz. Makin kecil saiz, makin kecil kapasiti bateri dan jangka hayat bateri. Untuk cas, Galaxy Ring ni didatangkan dengan bekas pengecas selut sinar yang mudah alih dan ada bateri terbina. Cas penuh ambil masa sekitar 90 minit dan bekas boleh dicas mula guna port USB-C. Oh, Galaxy Ring ni juga kalis air dan debu IP68 dan juga 10 ATM. Kalau cincin hilang, cincin ni juga sokong ciri Find My Ring melalui aplikasi Samsung Health. Kalau berminat, harga Galaxy Ring ni agak keras juga, dijual pada harga RM2,099. Selain itu, Samsung juga bekerjasama dengan Sunway Medical Center untuk berikan diskaun 50% untuk pakej pemeriksaan kesihatan kepada 100 pelanggan tawar. Kalau tengok secara keseluruhan, fungsi yang ada dekat Galaxy Ring ni agak terhad berbanding jam pintar biasa. Tapi rekaan dia yang bentuk cincin memang sangat memudahkan pengguna untuk lakukan pemantauan berterusan, terutamanya semasa tidur. Jadi, apa pendapat anda tentang Galaxy Ring ni? Adakah anda akan keluarkan lebih RM2,000 untuk dapatkannya? Tinggalkan pendapat anda dekat ruangan komen di bawah. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kalau anda sukakan video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Sensor BM. Ikuti kami juga di platform media sosial lain macam Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. Semoga berjumpa anda lagi di video akan datang. Bye!